سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan kita Kifayatul Mubtadi. Kau surat berapa itu? Yang kelima ke surat 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Kelima, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang sungguh-sungguh dalam hati, teguh bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Jadi di antara keimanan kita, wajib kita beriman di diri Allah Ta'ala mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Arti qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya, yakni ada Allah Ta'ala sendirinya. Pada'e Tok Wui Saleh mengaji dengan Pada'e terjemah dalam kitab Al-Qur'an, qiyamuhu binafsih, adanya Allah sendiri dirinya. Ada Allah sendiri ini bukan maksud mula-mula tak ada baru ada, bukan maksud macam tu. Ada Allah sendiri ini maksudnya dua. Yang pertama, tak dijadikan oleh siapa-siapa. Yang kedua, tak tumpang benda lain. Itu maksud qiyamuhu binafsih, ada dengan sendiri. Maksud tak dijadikan oleh yang lain dan tak tumpang yang lain. Allah Ta'ala tak tumpang siapa-siapa. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Ini akidah yang wajib kita kena beriman. Kita yakin Allah ada. Dalilnya Allah menjadikan makhluk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Yang kedua, kita beriman mesti Allah sedia bukan baharu. Yang ketiga, mesti kita beriman Allah kekal bukan binasa. Yang keempat, kita beriman Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ada, sedia, kekal, tak sama dengan makhluk. Inilah diri sifat qiyamuhu binafsi. Itulah qiyamuhu binafsi. Sedia, tak ada orang buat Allah Ta'ala. Kekal, tak ada orang yang membinasakan Allah. Itulah qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Baik, ini masuk sikit-sikit kepada orang kata apa, maklumat pengetahuan Ada satu daerah di Kedah ni nama Kubang Pasu. Kalau kita pergi kat Calon tu, Kubang Pasu dekat Kok Diang, dia ada Dewan Kubang Pasu Darul Qiyam. Kubang Pasu Darul Qiyam. Apa dia Darul Qiyam? Kubang Pasu tu Darul Qiyam, dia qiyam, perintah sendiri-sendiri dia. Jadi kok mana pula? Dulu ni semua Kedah tu, kita tak kira Kedah tua nu naik sampai ke Stui, naik kepada lagi Phuket,
naik kepada, sampailah kepada Surat Tani, naik kepada sampai Bangkok. Bukan, naik sampai kepada Burma. Tu Kedah tua. Zaman Sultan Mat Jiwa. Kedah tua ni luas, segenting gerak. Lepas tu Siam perang kita 1821. Sultan Kedah lari pergi duduk di Pulau Pinang. Siam hantar surat kat Pulau Pinang, kat British, jangan bagi duduk di Pulau Pinang kerana kita kawan. British pula hantar Sultan Ahmad Tajuddin pergi ke Melaka. Sultan Kedah tak ada di Kedah kerana perang. Lalu yang menjadi perhubungan antara kerabat Kedah dengan Siam ni, iaitulah nama Tunku Anum. Tunku Anum ni kalau kita pergi belah Kubang Pisang, Jitra, ada makam dia di situ. Baik, apabila perang, Tunku Anum ni sampai dah satu tahap dia pergi duduk berkawan dengan Siam, maka dia ajak raja sebelum tu tak jadi negeri Perlis lagi. Dia ajak pergi dengan dia, minta negeri ni kita nak perintah balik. Pergi dengan Perlis, pakat. Saya ni bukan nak semua, kami nak beda. Dia satu, kita nak buat satu negeri Perlis, kami Kedah. Tak apalah, Siam bagi balik. Apabila Siam bagi balik, Tunku Anum ni dia baik, bukan perempuan, lelaki. Tunku Anum, banyak orang kata perempuan. Tunku Anum ni lelaki. Dia apabila dia diserahkan oleh Siam kepada dia untuk perintah Kedah, kalau ikut ambil kat dia, kamu tak apa, dia boleh perintah. Tapi baiknya dia ni, Tunku Anum ni, maka dia panggil Sultan Ahmad Tajuddin daripada Melaka balik ke Kedah, bagi balik kepada Sultan Tajuddin, perintah balik. Pasal apa baik Matara tu? Kerana Tunku Anum ini diasuh, dididik oleh seorang murabbi mursyid yang bernama Tuan Guru Haji Ishaq. Tuan Guru Haji Ishaq asal daripada Cenak. Bukan, Tuan Guru Haji Ishaq ni asal daripada petani. Dia lah duk tarbiyah Tunku Anum ni. Hati kita kena beriman, hati kita ni tak boleh tamak hati kita, sehingga kan dia bagi balik kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Lalu terima kasihnya Sultan Ahmad Tajuddin ni kepada Tunku Anum, dia kata Kubang Pasu ni hang perintah hang raja. Tu namanya Kubang Pasu Darul Qiyam. Darul Qiyam. Nah. Baik, kalau cemui-cemui, buatlah program jalan. Pakat, saya kosong, kita pergi naik kereta, saya bawa pergi. Ni kubur Tunku Anum, ni kubur Tunku, ni Tok Guru Haji Ishaq, ni kubur Sultan Muhyiddin. Banyak sejarah dalam negeri Kedah. Sambil-sambil kita singgah makan, tolong beri minyak saya sikit, belanja makan, kita pergi nak ambil tahu jati diri kita tu. Susahnya orang dulu pertahan negeri. Kita kena jaga kesatuan kita. Jangan berkelahi. Politik lah. Bab kesatuan ni, kita ni semua kena bersatu. Orang dulu nak tahan negeri payah. Tunku Anum tu dia kena pi berlakon baik dengan Siam. Kemudian dia balik, dia bagi tahu kepada panglima-panglima ni, berimpun para panglima di Kok Diang, di Gua Kerbau, 40 panglima, ketua-ketua persilatan. Tunku Anum mai bagi tahu, Siam bagi maklumat kepada saya nak serang di sini, di sini, di sini, di sini. Apabila Siam mai, kena. Tu orang dulu punya perjuangan nak jaga tanah air, agama dan bangsa. Bukan senang. Tunku Anum. Baik. Kaya dengan sejarah. Tu kota Kuala Kedah, syuhada di Medan, kota Kuala Kedah, para syuhada yang dipijak mati oleh Siam
menggunakan gajah. Seorang keturunan Nabi yang bernikah dengan istana Kedah, kerabat istana, iaitulah almarhum Tunku Kudin. Tunku Kudin ni Syed Zainul Abidin bin Shihab. Sebelum dia syahid, bini dia, anak dia kena bakar dengan siam. Bakar rumah lagu tu ya. Mati isteri dia. Untuk mempertahankan agama bangsa dan tanah air. Bukan mudah. Baik. Macam mana diperkuat? Ni hak kita mengaji ni. Akidah, keimanan dan kepercayaan tauhid kepada Allah Ta'ala. Dia tak serah kalah. Sultan Mat Tajuddin duduk di Melaka, tapi mereka di sini berjuang untuk kembalikan kedaulatan itu kepada Kedah. Tunku Kudin di kepung seminggu lebih, tak ada makanan. Dia tak serah diri kerana ketauhidan dia kepada Allah Ta'ala. Kalau mati, Allah hadiah dia syahid. Kalau menang, Allah Ta'ala hadiahkan kemenangan. Begitu dipegang oleh orang dulu. Dan begitu juga mudah-mudahan inilah pegangan kita, iaitulah dengan akidah yang kita mengaji, kita yakin, kita percaya Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Apa kata mengajak tauhid, tauhid lah masuk sejarah buat apa? Pasal tak erti sejarah tu yang kita tak erti Melayu, sampai tak ada jiwa nak mempertahankan agama ke apa ke tu, kita kena tu Al-Quran dia cerita sejarah. Sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Idris, sejarah Nabi Nuh. Pasal apa? Nak bagi ambil pengajaran supaya orang hak berjuang Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad ni kuat, ambil pengajaran, ambil tauladan. Begitu juga kita. Qiyamuhu binafsih, artinya arti qiyamuhu binafsih berdiri Allah Ta'ala sendiri-dirinya. Allah Ta'ala ada sendiri, iaitu zatnya, dirinya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat yang lain. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Zatnya Allah Ta'ala tiada berkehendak, yang ini tiada menumpang kepada zat yang lain untuk ditumpang. Tak perlu. Allah tidak perlu tumpang apa-apa. Benda tumpang ni seperti menumpang sifat kepada zat. Sifat umpama manis, tumpang kepada zat gula. Sifat menumpang masin, tumpang garam. Pedas, tumpang cabai. Sejuk, tumpang air. Panas, tumpang api. Tumpang-tumpang ni sifat. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Dan zatnya, dirinya Allah tiada berkehendak, tak perlu. Tidak berkehendak, yakni tiada perlu kepada orang lain menjadikan dia akan Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tak ada orang buat dia. Kerana ia Allah Ta'ala itu khadim, Allah Ta'ala itu sedia. Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Inilah makna berdiri dengan sendiri. Inilah yang pertama, tak tumpang benda lain. Yang kedua, tak dijadikan oleh yang lain. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Allah Ta'ala tak dijadikan oleh siapa-siapa. Inilah makna, maksud berdiri dengan sendirinya. Bukanlah makna bangkit bangun dengan tiada ada orang lain tolong angkat. Bukan makna lagu tu. Jangan faham mula-mula Tuhan duduk, lepas tu berdiri tak ada orang angkat. Bukan lagu tu. Bukan faham macam tu. Silap. Kerana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala tak tumpang benda lain, tak dijadikan oleh yang lain. Itu maksud yang perlu kita kena pegang. Inilah makna berdiri dengan sendirinya. Bukanlah makna bangkit dengan tidak ada orang lain tolong angkit. Bukan. Bukan makna macam tu. Seperti bersegera faham, yakni orang awam yang tidak mendalami ilmu akidah. Itu kalau tak belajar ilmu akidah bahaya.
Dia kena main belajar. Kalau beli buku Qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendiri, oh maksudnya Allah Ta'ala bangun tak ada orang angkat dia. Salah. Bukan faham macam tu. Huraiannya iaitulah tidak tumpang yang lain dan tidak dijadikan oleh yang lain. Itu maksud yang perlu kita kena beriman. Baik. Jadi saya baru balik petani dengan Bapa Khairul malam kemarin. Ada satu tempat baru buka sebulan saja. Nak cerita mai, Allah Ta'ala bagi kepada kawan ni untuk kita faham. Tapi ini makhluk. Ini makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala nak buat boleh. Kalau Allah Ta'ala nak buat, apa dia? Seorang-seorang dia berusaha buat rumah, buat tempat yang mana untuk nak menerangkan nilai-nilai Melayu. Di situ satu rumah dia buat macam sedikit ada bahan-bahan lama-lama daripada bahan orang Melayu. Putu, kacang, sarang dia, kukong, macam-macam ni lah. Wow, zaman dulu. Nak terangkan kesenian-kesenian Melayu yang mana dia cerita kepada saya, ini ukuran, tidak ada awal, tidak ada akhir. Maksudnya tengok ukuran ni ingat ke Allah Ta'ala. Weh, hebat orang dulu. Ukuran-ukuran ni, ukiran-ukiran ni dia seperti udara tak gaduh aircon dulu. Kipas pun tak ada lah rumah, karan pun tak ada. Tu apabila dia buat ukiran tu, angin boleh pergi main. Rumah dia tak panas macam rumah kita, rumah orang dulu. Ukiran tu tidak ada awal, tidak ada akhir, nak menunjukkan ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Oh, tu dia hurai pula. Baik. Kemudian satu rumah ni bab makanan-makanan Melayu. Satu rumah ni bab akak-akak kayu. Satu rumah ni ada bab mengurut. Kalau pergi tempat dia baru buka sebulan ni. Tu saya duk fikir, duit dia seorang, dia boleh buat macam ni, kita tak mampu buat. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk kata ada yang Allah Ta'ala bagi sifat tu. Apa dia? Orang panggil kaya. Kaya, dia boleh buat macam tu. Allah Ta'ala terlebih-lebih kaya, terkaya, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih, iaitulah Allah Ta'ala tak tumpang apa-apa. Ni Allah Ta'ala tunjuk makhluk hak kaya ni, dia tak perlukan bantuan apa-apa, dia boleh buat seorang dia. Dia boleh buat. Tu Allah Ta'ala nak mentajalli supaya kita ni fikir, ni makhluk Allah Ta'ala lebih lagi. Allah terkaya, tak menumpang apa-apa. Dia kena tumpang juga makhluk ni. Kalau dia buat orang tak pi, tak boleh kok. Dia berhajat kepada pelancong, pengunjung-pengunjung. Dia kata kalau mari-mari pula deh, dia sambut. Yang hebatnya dia bagi tahu, kalau boleh kita jangan makan dah gula putih, kita ambil gula perang. Kerana gula putih ni dalam kajian dia, iaitulah dia boleh melukakan saluran darah kita, menyebabkan saluran darah kita jadi beku. Tu yang jadi stroke banyak. Tu dia cerita. Kalau boleh dia kata, dia bagi ilmu peri orang tak kedekut. Kalau boleh dia kata, kena ada masa, paling tak ada 2-3 hari sekali, jalan atas tanah jangan pakai kasut. Orang dulu-dulu tak berkasut, sihat. Pasal apa? Kerana Allah buat bumi ni, dia boleh menyimpan tenaga di dalam badan kita dan menarik perkara-perkara yang tidak baik dalam badan kita. Terutamanya kita lah ni handset duk sedia-sedia dengan kita, bateri current tu masuk dalam badan kita. Tu dia kata lama-lama orang kita banyak jadi sengit. Dia tak betul cas dalam badan kita tu. Nah tu dia ajak satu mengaji 15 minit mana nak dan banyak lagi dia nak cerita. Kita kata maaf dia nak kita tempat lain. Banyak.
Dia kata kalau boleh kita ni nak bagi berhenti makan ubat-ubat kimia, kembali kepada ubat-ubat alami yang Allah Ta'ala buat. Banyak hikmah akak kayu di dalam tanah Melayu kita ni. Bukan nak suruh tolak terus hospital dah. Kalau boleh kurang. Kalau boleh kurang. Dia cerita satu kajian dia. Dia buat master dalam perubatan ni, bukan main-main. Tu dia kata kalau saya punya ramuan ni, dia buat hak ramuan hak dia jual tu lah. Dia ada sukatan dia, kemudian dia kepada akak-akak kayu yang dimasukkan dengan akak-akak kayu yang sejuk, supaya kita ni tak jadi panas. Saya tak tahu, hantam 3 gelas air hak dia rebuih tu. Duk esok kata awak aku tak ada suara. Oh, sebab kemarin ni 3 gelas minum akak kayu. Dia bagi minum 3 gelas, esok tak ada suara. Tu asbab musabab badan panas. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, adanya Allah Ta'ala sendirinya, dengan maksud Allah Ta'ala tidak tumpang benda lain, Allah Ta'ala tak dijadikan oleh yang lain. Inilah yang dikatakan Allah bersifat dengan terkaya. Apa maksud terkaya? Tak berhajat kepada siapa-siapa. Kita tak boleh. Kita kena berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah buat kita tumpang Allah Ta'ala, kita duduk di bumi Allah Ta'ala, kita makan makanan bahan hak Allah buat, kita minum air hak Allah buat, semua hak Allah Ta'ala. Wajib kita kena tumpang Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas, hei manusia, antum, kamu semua manusia, fuqara ilallah, berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita ni kena berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, tiada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan qiyamuhu binafsih, iaitu mustahil, bohong, tak logik, tak boleh terima kalau berdiri dengan yang lain. Mustahil Allah Ta'ala berdiri dengan yang lain. Dengan bahawa mustahil zatnya berkehendak kepada zat yang lain. Mustahil Allah tumpang benda lain. Kitab tu dia sebut, kalau kita beli sendiri, baca tak faham bahawa zatnya tiada berkehendak kepada zat yang lain. Nak abang apa ni? Zatnya Allah, diri Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat yang lain, tak perlu kepada diri orang lain. Diri Allah tak perlu kepada diri orang lain. Maksudnya Allah Ta'ala tak tumpang yang lain. Tu maksud dia. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Tu dia kata, kitab-kitab lama ni penin tak mengaji. Kalau mengaji tak penin lah. Senang sangat ya. Tu hurai kat kita. Bahawa zatnya berkehendak kepada zat yang lain itu mustahil. Dengan maksud kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, mustahil. Dan zatnya mustahil berkehendak kepada orang lain yang menjadikan dia. Kalau ada orang buat Allah Ta'ala, bohong, mustahil, tak logik, tak boleh kita terima. Yang kita kena yakin Allah Ta'ala tu terkaya. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Yang wajib kita beriman, Allah Ta'ala tak ada orang buat Allah Ta'ala itu. Itu wajib kita beriman. Kalau tumpang benda lain, bohong. Kalau ada orang buat Allah Ta'ala, bohong, tak boleh terima. Itu wajib kita kena beriman. Dalil di atas yang demikian itu, mesti Allah Ta'ala tak tumpang benda lain, mesti Allah Ta'ala tak kena jadi, iaitulah firman Allah Ta'ala. Jadi dalil qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala bertitah dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran,
Qala Allah Ta'ala, la ilah, tidak ada Tuhan illa huwa, melainkan Allah Ta'ala lah Tuhan kita yang sebenar. Al-Hayyu, yang hidup. Al-Qayyum, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Tak ada Tuhan melainkan Allah je Tuhan. Hak lain tak. Tidak ada Tuhan melainkan Allah je Tuhan kita, yang hidup, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsi, yang tak tumpang apa-apa dan yang tidak kena jadi. Itu dalil qiyamuhu binafsi. Bukan ulama mereka, bukan ulama saja-saja tulis, bukan. Ini firman, ini nas daripada Al-Quran. Habis itu. Artinya, arti ayat Al-Quran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiada Tuhan melainkan dialah Allah Ta'ala Tuhan kita yang hidup. Allah itu lagi yang berdiri dengan sendiri, yakni bersifat dengan qiyamuhu binafsi, tak tumpang benda lain dan tak kena jadi. Itu wajib kita kena beriman. Berbeza kita ni Allah buat, dan kita ni kena tumpang Allah Ta'ala. Dan sebagai kehidupan asbab musabab, kita saling perlu memerlukan. Nak buat kenduri mana boleh buat seorang pakai rebah. Kita nak manggil, kita nak menyambut, kita nak layan orang makan, nak buat ke mana? Tak boleh. Kita kena beda. Kita kena saling memerlukan. Kita kena saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Apa yang ada pada kita tak ada kat orang lain. Apa yang ada kat orang tak ada kat kita. Kita kena saling bantu membantu. Kita akan boleh buat semua. Macam nak takbir masjid ni, kalau seorang je, dia imam, dia bilal, dia siap, dia semua, dia tukang kebun, nak buat apa? Tak boleh. Kita saling perlu memerlukan, lengkap melengkapi. Itu makhluk yang tidak sempurna. Kita tak sempurna. Bersalahan Allah Ta'ala, Allah sempurna, tak perlu orang lain, tak berhajat kepada siapa-siapa. Baik, kita buat satu-satu, kita nak ambil faedah. Allah Ta'ala buat sesuatu, Allah Ta'ala tidak mengambil keuntungan. Untung apa kita mengaji? Dapat ilmu, hilang jahil. Untung mengaji ni hilang bodoh, hilang jahil. Dapat ilmu, jahil gelap. Ilmu itu nur. Kita tak duduk dalam gelap, kita nak duduk dalam cerah. Itu kita mengaji. Mengaji, belajar kerana hendak ilmu. Itu keuntungan. Pasal apa tidur? Hilang pening, ngantuk. Pasal apa makan? Hilang lapar. Pasal apa kita ni berkawan? Hilang cemui. Itu maksud daripada apa yang ada pada kita kekurangan ni, kita menumpang. Hakikat kita tumpang Allah Ta'ala. Zahir kita memerlukan antara kita. Begitu. Zahir kita menumpang sesama kita. Hakikat Allah belaka. Allah Ta'ala belaka. Makanan hak kita makan nak boleh kenyang tu pun Allah buat. Kita nak boleh makan pun Allah bagi makan. Kalau Allah Ta'ala buat tak boleh makan, tak boleh makan juga kita. Gaya makan muntah, gaya makan muntah. Hak boleh bagi makan ni pun Allah bagi kita makan. Alhamdulillah. Itu kita tumpang Allah Ta'ala. Baik. Apabila macam tu, kita yakin kita ni hamba yang kekurangan, yang menumpang Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tak perlukan sesuatu.
Ni kita ibadat ni. Allah Ta'ala nak ambil faedah kepada ibadat kita? Tak. Kita yang ambil faedah daripada kebaikan itu. Sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sembahyang mencegah seseorang daripada mungkar. Faedah tu kita. Kalau tak sembahyang, kita yang rugi. Allah Ta'ala tak ada untung rugi kat dia, dia terkaya. Kalau semua tak ibadat, semua derhaka kepada Allah Ta'ala, tak mengurang sikit pun kesempurnaan Allah Ta'ala itu. Tak kurang. Hak mudaratnya kita. Mudarat ke mana? Di dunia mudarat dah. Apa dia? Hati serabut, hati tak tenang, hati celaru. Tu Allah Ta'ala buat dah siap di dunia. Kalau taat, tenang Allah buat. Rasa bahagia, sakinah, tenang. Kalau derhaka, serabut. Akal serabut, hati serabut. Tak dapat ketenangan. Tak akan dapat. Jenuh cari tempat nak bagi tenang. Pergi tenang sat, balik lagi serabut pula. Sebab tak dapat sumber ketenangan tu. Apa dia? Hati yang mempunyai makrifah tu tenang. Orang yang nak tenang, hati dia kena ada makrifah, mengenali ketuhanan. Kalau kenal Tuhan, insya-Allah tenang. Lagu mana kata macam tu, kami duk ngaji tak tenang pun sebab tak kenal sungguh lagi. Kalau kenal sungguh, dia tak macam tu. Tu jawapannya. Hikmah Allah Ta'ala buat gini tu. Kalau Allah Ta'ala bagi kefahaman, tenang. Walaupun berat ujian di mata orang, tetapi ringan di mata hati orang yang memiliki makrifah. Ringan ya. Tapi kalau sudut mata kasar orang, beratlah. Berat. Tu kita pergi tengok rumah-rumah Tok Wali tu halus, sempit, tapi dia bahagia. Rumah kita luas tapi hati kita tu rasa sempit. Di makrifah itu. Kalau hati dia duduk dengan Allah Ta'ala, rumah sempit pun luas. Dia rasa luas, cukup, bahagia, tenang, rasa cukup dengan Allah Ta'ala. Itu kita, makrifah ni mahal. Pengenalan kepada Allah dalam sudut hati yang dalam itu mahal. Itu anugerah Allah Ta'ala. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya dapat benda tu kepada kita. Ya. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya benda tu Allah bagi kat kita. Baik. Itu kita kena berhajat kepada Allah Ta'ala pada setiap saat, setiap detik, setiap ketika, di mana sahaja kita kena berhajat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Kita kena berhajat kepada Allah Ta'ala. Atau dalil atas demikian itu, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Allah Ta'ala tak dijadikan oleh yang lain, iaitulah baharu alam ini. Berubah alam ni. Tadi malam, lah siang. Kita daripada tak ada kepada ada. Daripada kecil sampai kelah kita besar. Allah yang mengubah kita. Allah Ta'ala yang mentadbir kita. Maka apabila macam tu, kita yakin mesti Allah Ta'ala itu terkaya, mesti Allah Ta'ala tidak menumpang apa-apa, dan mesti Allah Ta'ala itu tak dijadikan oleh sesiapa. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, macam kita makhluk, tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tumpang kita, alam ni tak boleh ada. Kalau Allah Ta'ala tumpang macam kita, sama macam kita, kekurangan. Kalau kurang, alam tak boleh ada.
Mustahil. Kalau Allah Ta'ala ada orang buat macam kita. Kalau macam kita, alam ni tak boleh ada. Kalau Allah Ta'ala tumpang benda lain, kalau Allah kena jadi macam kita. Kalau macam kita, apa ada pada kita? Kekurangan. Nak buat nu tak leh, nak buat ni tak larat, nak buat nu tak mampu, hak ni tak dan. Hak ni terbatas, hak ni tersekat, terhalang. Kalau Allah macam kita, tumpang benda lain. Kalau Allah Ta'ala macam kita, kena jadi alam ni tak boleh ada. Subhanallah, Maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak tumpang benda lain. Allah Ta'ala tidak kena jadi. Yang pasti, mesti Allah Ta'ala itu terkaya, tidak berhajat kepada sesuatu. Itulah yang dinamakan qiyamuhu binafsi. Maka Allah Tuhan, kita hamba. Apabila kita hamba, wajib taat. Hak wajib kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita kena bertaubat, kita kena ganti balik. Begitu juga yang haram, kita kena tinggal. Kalau kita langgar, buat juga yang haram, kembali kepada Allah Ta'ala. Kerana kita ni hamba. Baik. Jadi kita tepuk dada kita, kita cek diri kita, adakah aku ni betul-betul hamba ataupun aku ni rasa-rasa hamba ya tapi belum lagi. Ini kita ukur dengan pengajian kita. Cara kita mengaji bukan nak tengok orang, bukan nak ukur orang, tapi kita mengaji ni ukur diri kita. Aku ni betul tak hamba? Kau rasa kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Nak minta terma sikit? Nak buat apa? Nak buat sekolah agama. Nak duit RM50. Nama apa tahu makcik? Tak sebut nama apa, hamba Allah Ta'ala sudahlah. Ingat senang. Nak nama hamba? Ingat senang. Hamba ni macam mana? Antum fuqara ilallah, kamu semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Rasa tak ada apa diri kita ni, baru hamba. Kalau duk rasa ada pandai, kalau duk rasa ada kebijakan, kalau duk rasa ada duit, kalau duk rasa ada harta, belum hamba. Hamba lagu mana duk rasa ada? Tu kena jadi hamba betul. Hamba ni tak ada apa. Kalau buat ibadat pun tak ada apa tu pun Allah Ta'ala bagi Allah gerak kepada kita. Sentiasa hati kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Harap Allah Ta'ala terima kita. Harap Allah Ta'ala rahmati kita. Harap Allah Ta'ala ini redha kita. Tu hamba. Kalau duk rasa aku ni tak apa dah ahli syurga dah ni. Duk main masjid terga, duk main mengaji, duk main kuliah, duk main jemaah, syurga dah aku ni. Tak berhajat. Bukan hamba. Hamba buat ibadah tapi tak rasa apa. Hamba buat kebajikan tak ada rasa apa. Semua ni Allah tentu Allah buat. Alhamdulillah. Syukur dan malu. Itu hamba. Tak ada apa. Kalau macam ni, amboi, rajin sungguh, tiap-tiap waktu mai, kuliah tak pernah tinggal. Amboi baru nak tahu kan orang buat lama dah lagu ni, baru nak puji. Habis. Bukan hamba. Itu orang panggil nafsu. Na'udzubillah. Hamba ni tak rasa apa. Mujur Allah Ta'ala anugerahkan, lorongkan, gerakkan aku ni boleh main masjid, boleh main kuliah, boleh main majlis ilmu, boleh main jemaah, tak ada apa. Alhamdulillah Allah Ta'ala buat aku macam ni. Maka haraplah diterima, haraplah ditambahkan nikmat, dikekalkan nikmat ini. Tu hamba tu. Tu hamba. Tak ada apa. Orang puji pun alhamdulillah Allah bagi. Mujung Allah bagi alhamdulillah.
Tu hamba. Kalau duk rasa ada apa, bukan hamba. Kerana hamba ini tidak memiliki apa-apa. Ikut kepada Tuhan. Tuhan nak kat mana? Kat tu. Allah Ta'ala suruh taat. Allah Ta'ala suruh tinggal maksiat. Tinggal. Kalau kita buat, bertaubat, memohon ampun, merayu kepada Allah Ta'ala, merintih kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan. Itu hamba. Tak rasa ada apa. Dan satu lagi, kita nak cek hamba tak hamba. Apa hak Allah Ta'ala buat kepada kita ni, kita terima ke tak? Kalau kita tak boleh terima, bukan hamba. Tu. Kadang-kadang Allah uji kita. Baru ni saya pi tani, boleh bah lain, boleh guide lain. Selalu bah saya duk pakai tu, saya tak pernah tukar. Kemudian guide tu pun apabila bah yang sama, dia cari guide yang pernah bersama dengan kita, yang sejalan dengan kita. Pi baru ni Allah uji driver orang lain, guide orang lain. Tak boleh lena. Pasal apa? Kita pula kena duk atong kat depa. Kalau hak yang biasa dah, kita naik rehat apa? Pergi sini. Boleh. Dia atong semua sampai dah ustaz. Oh, rupanya Allah Ta'ala nak uji. Hak dulu-dulu ni jangan rasa hak hang. Aku yang atong. Aku yang tentu. Aku yang buat macam tu, bukan hak hang. Hak ni Allah Ta'ala nak bagi ni, nak bagi sedar. Dalam aturan ini pun Allah yang mengatur, bukan kepandaian kita, bukan aturan kita. Ini anugerah, ketentuan daripada Allah kepada kita. Baru kita ingat balik. Tak apalah, ujian Allah Ta'ala nak bagi ingat ke dia. Tidak kita lupa, kita kata kita duk atok, salah, tak betul. Na'udzubillah. Mohon Allah Ta'ala ampun. Begitu. Jadi hamba ni ikut Allah Ta'ala atok. Tidak menafikan ikhtiar usaha. Aturan ikhtiar usaha tu kenalah pada awal. Kemudian hak macam mana Allah bagi, terimalah. Terima. Ni kadang-kadang kena ujian. Salah apa lah aku ni. Tuhan uji kok tu, Tuhan uji kok ni, suami perangai, anak perangai. Rasa macam tak ada salah pula. Mesti ada sebab. Apabila macam ni, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, peringankan ujian ini. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dengan kelembutanmu, Ya Allah, Engkau bantulah untuk menyelesaikan masalah ini. Allah bagi kita kena yakin Kalau tak esok, lusa. Kalau tak lusa, bulan depan. Kalau tak bulan depan, tahun depan. Kalau tak tahun depan, 3-4 tahun lagi. Allah ubah lama-lama baik belakang. Kadang-kadang lebih baik pada kita. Dia dapat hidayah, dia kata semayang kita halik semayang lambat. Dulu ni tak pakai mayang pada. Apabila Allah bagi hidayah, dia nasihat kita, mayang baik pada kita. Itu kita tak boleh rasa kita baik, kita tak boleh hina orang maksiat. Barangkali Allah Ta'ala ubah dia lebih baik pada kita. Tugas kita hamba buat Allah Ta'ala redha. Dia buat maksiat, kita tak boleh sokong dia, kita tak boleh redha. Tetapi kita kena ada perasaan kasih untuk dia ni dapat hidayah. Doa, ajak, kempen. Sekali tak ikut, minggu depan tak ikut juga, bulan depan tak pakai juga, tak ikut kita juga, tahun depan tak ikut juga. Barangkali 4 tahun lagi dia akan beralih kembali taat kepada Allah, dan terkadangnya lebih baik daripada kita. Itu hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Jangan terhijab. Kita hamba. Jangan rasa kita lah yang duk jaga anak kita siang malam. Kita lah yang kawal dia, didik dia jadi baik, jadi pintar, berjaya. Itu hak Allah belaka.
Kita ni hanyalah asbab musabab. Atok baik tu kenalah, tapi hati kita Allah yang izinkan, alhamdulillah, bukan kita. Bukan kita. Baik. Kadang-kadang anak buat panggil, bangsa main mana? Oh, cakap apa lagu tu kalau tak bangsa main kat kita. Kalau tak main pada kita, main kat mana tahu budak ni? Tak usah duk maki hamun dia, tak usah duk sumpah dia. Doa, ya Allah, aku tidak mampu ya Allah untuk mengubah hati, perangai daripada anakku ini ya Allah. Aku berserahlah kepadamu ya Allah, kebaikan dunia akhirat untuk dia, maka ubahlah dia ya Allah. Berilah hidayah kepada dia ya Allah. Jadikanlah dia ini orang yang beriman dan patuh kepadamu ya Allah. Walaupun dia berubah selepas daripada kita mati, saham tu dapat kepada kita. Kadang-kadang kita hidup dia tak berubah, lepas mati dia berubah. Itu hak Allah Ta'ala. Kita hamba, tang usaha kena usaha, tang bagi Allah Ta'ala. Kita tak ada apa-apa. Jangan kita rasa tak ada apa-apa tapi kita tak usaha, tak boleh. Kerana syariat mengajar wajib berikhtiar dan berusaha. Nah, kita nak buat program, nah, Cikgu Ki ni contohnya Tunku Sulaiman, orang panggil apa, Pedoi, program kita nak buat masjid kita. Lepas tu ajak Khairul bantu, mesyuarat lah. Memang kita tak ada apa, kita hamba, tapi tang mesyuarat kita tang ikhtiar usaha, kita nak yang terbaik. Tapi apabila Allah buat, ini kita terima. Kalau berjaya, Allah, bukan kita. Alhamdulillah. Kita boleh ucap tahniah di atas ikhtiar usaha kita. Tetapi kejayaan ini mutlak Allah Ta'ala, bukan kita. Kalau rasa kita, bukan hamba. Kalau hamba, mutlak perbuatan keseluruhan ini Allah Ta'ala. Ya. Kita ni dak dia jadi macam ni. Apabila kita buat program orang tak main, kita kata buat ke mana, hak ni Allah bagi. Tapi kalau berjaya, oh kami mesyuarat 2 bulan ni. Jadi pelik. Hak sikit kita kata hak ni hak Allah Ta'ala takdir. Hak ramai, hak berjaya, 2 bulan dah buat kerja teruk ni. Salah. Hak berjaya tu pun Allah bagi. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita ni, buat kebajikan ni, mujung, alhamdulillah. Allah pilih kita untuk membantu. Allah pilih kita sebagai mata rantai untuk menggerak, bekerja, membantu, berkhidmat. Alhamdulillah, Allah pilih kita, bukan yang kita. Nanti banyak orang terhijab, rasa taat, tetapi apabila merasa diri kita ini yang ada, maka kita ini belum sempurna hamba. Tak betul. Tak kata kita tu tahu mana iradah khudrah, qada qadar, inna Allah yaf'alu ma yurid. Nak tahu mana semua tu? Allah belakang. Allah Ta'ala semua. Lebih-lebih lagi dapat tokoh khidmat tercermelang. Orang kita kata aku duk buat kerja teruk ni, dapat hijab hati. Sepatutnya alhamdulillah, semua Allah Ta'ala, aku tak ada apa pun, hamba. Nah, kalau duk rasa duk ada tu, tu kena mengaji sampailah Allah Ta'ala bagi kita ni mengenal Allah Ta'ala betul-betul. Iaitulah hamba ni mesti setiap saat, detik, ketika merasai keberhajatan diri kita dengan Allah Ta'ala. Harap Allah Ta'ala pelihara, harap Allah jaga,
Harap Allah redha. Harap Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayang rahmat Allah Ta'ala. Itu hamba. Itu hamba. Baik. Itu sudut batin. Itu sudut batin keimanan. Ya. Baik. Contoh dua keadaan. Orang jual tepi jalan, tak semayang. Dan orang yang semayang, tetapi merasai dirinya yang semayang. Bukan tak ingat kata Allah yang menggerakkan, Allah yang buat. Namanya ananiah, keakuan. Keakuan ini dosa, tinggal sembahyang itu pun dosa. Tapi yang mana lebih teruk? Kalau orang tepi jalan tak sembahyang, dia rasa berdosa, dia rasa berhajat, dia rasa minta keampunan Allah. Sedangkan kita sembahyang, rasa kita ni tak apa dah, kita buat, kita ibadat. Kemudian kita tak berhajat pun kepada keampunan dan penerimaan Allah. Teruk kita daripada orang yang tak sembahyang, yang rasa kehambaan, rasa berdosa, rasa minta keampunan. Dosa sama dosa, tapi lebih buruk yang ini. Kerana apa? Sebab kita tak ada sifat kehambaan. Bukan kata hak tinggal sembahyang tu bagus dah. Jangan silap faham. Dia berdosa, hak sembahyang rasa dia buat pun berdosa. Tapi hak mana lebih teruk? Hak ni. Pasal dia tak rasa berhajat. Hak nu dia berhajat, dia kata aku teruk, aku dosa, aku hina, aku berhajat kepada keampunan, aku perlukan Tuhan. Tapi kalau orang duk semayang pada zahir, tapi hati dia tak perlukan Tuhan, ini lebih hina dosa dia, teruk daripada dosa yang kawan. Dosa-dosa dua-dua. Tapi kalau tak rasa berhajat kepada Allah, lebih hina. Na'udzubillah. Bukan saya maksud kata orang tak semayang tu lebih elok, tak. Hak tak semayang tu dosa dah, tak elok dah. Tapi yang lebih tak elok lagi, yang semayang, dia rasa dia yang semayang, dia rasa dia yang tak apa dah. Apa aku ni lepas, dia rasa lepas. Dia tak berhajat pun, ya Allah dengan rahmatmu terimalah aku ni hamba, ya Allah terimalah ibadahku. Dia rasa tak apa. Hak ni lebih hina daripada hak yang hina dah meninggalkan solat itu. Na'udzubillah. Hati kita semayang, kita kena rasa hamba. Syukur, alhamdulillah, Allah buat kita boleh taat. Kerana yang tak berhajat kepada yang lain, Allah saja. Kita hamba wajib berhajat. Antum fuqara ila Allah. Kamu berhajat kepada Allah. Zahir, kita tumpang bumi Allah Ta'ala. Zahir, kita makan makanan Allah Ta'ala. Zahir, kita minum air yang Allah buat. Zahir, kita hidup udara yang Allah buat. Batin, kena bagi rasa berhajat juga. Allah, mujaklah Allah Ta'ala bagi iman, kena rasa macam tu. Ya Allah, mujaklah Allah bagi Islam. Ya Allah, mujaklah Allah Ta'ala bagi kepahaman agama. Ya Allah, tu kena rasa pihak batin, keberhajatan pihak dalam. Baru sempurna hamba itu. Lah ni kita ni baru duk nak jadi hamba, baru duk belajar nak jadi hamba. Itulah apabila Allah Ta'ala gelarkan Nabi. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hambanya. Allah Ta'ala sebut abdihi. Nabi seronok macam nak lompat pegang bulan. Allah seronoknya Allah panggil hamba tu, bukan sebarang-barang gelaran. Kita lah ni hak gelak-gelak tu kita buat murah, tu dia jadi macam tak ada harga. Nama apa makcik? Bu hamba Allah Ta'ala lah. Ingat senang. Hamba tu mahal.
Nah, macam itulah tuan guru, ustaz, begitu juga mahal murabbi. Jangan duk tempek buh ya. Ni murabbi, ni murabbi. Syarat murabbi itu apa? Mengaji dulu syarat. Dia kena ada pengajian, fardu ain kena lepas. Kemudian ada pentarbihan. Pentarbihan itu diijazahkan oleh gurunya. Gurunya itu muktabar. Pegangannya itu muktabar. Kemudian gurunya mengijazahkan kepadanya untuk mentarbiah yang lain. Baru digelar murabbi. La murabbi belakang. Mengaji 3 tahun murabbi dah. Jangan. Salah. Salah. Tapi kalau adat kita di sini ustaz tu biasalah hak tinggi tu tok guru. Tapi kalau di Arab apabila disebut ustaz, ni atas pada profesor. Atas pada profesor. Kadang-kadang malu tok Arab main belah kita. Kita sebut ustaz. Allah, malu kita. Kita ada cara. Ni tak mengaji Azhar, beli kepi Azhar boh juga. Kalau dulu salah, pakai je nama orang lain. Contoh, telefon Oppo kita bubuh Samsung, akan diambil saman tindakan kerana guna brand. Begitu juga kita tak mengaji agama, pakai serban, lepas tu buat lok-lok kat kedai, maki orang tu, ngamuk sana, jatuh martabat, salah brand. Tu ulama dulu dia ada disiplin, dia ada cara dia. Lah ni habis dah, dia langgar ikut dan cara pakai, cara semua tu campur habis dah. Dulu dah Azhar ini pakaian dia. Orang tak Azhar tak boleh pakai. Lah mengaji sekolah menengah bukan pihak Azhar. Kita kata mengaji Azhar, tak. Oh, tak apa. Tu tutup guru, dia tengok atas bawah. Kalau pakai lawan ini angin tinggi ni, kena potong bang. Kena mengaji banyak lagi. Tu tutup usalah. Dia kata bab pakaian ni pun kena diambil kira. Kena ambil kira. Baik. Ada soalan tak tentang qiyamuh binafsi? Ada Allah dengan sendiri, tak ada pamalan lain, tak dijadikan oleh yang lain. Allah terkaya, tidak berhajat kepada makhluk. Yang berhajat kita makhluk kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi kepahaman yang dalam, sedalam-dalamnya dalam lubuk hati kita. Moga ilmu yang kita, Allah Ta'ala kurnia kepada kita ilmu yang berkat, ilmu yang nur, masuk ke dalam lubuk hati kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Sebelum kita bertemu dengan Allah, moga-moga Allah Ta'ala izinkan kita ni lengkapkan diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang benar-benar kehambaan yang diterima di sisi Allah Ta'ala itu kepada diri kita. Jadi kita berhenti di sini. Keenam, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Bersifat dengan wahdaniyah. InsyaAllah kita tengok sikit kitab fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Baik. Bermula makna nifas. 7 baris beratas. Bermula makna nifas iaitu darah yang keluar, ia darah nifas itu kemudian daripada beranak. Dia macam ni bidui kalau menikah nanti, bini beranak. Hak beranak tu namanya wiladah. Ataupun orang gugur wajib kena mandi wajib. Kerana keguguran itu dikeluarkan janin daripada
kemaluan perempuan itu. Maka tiap-tiap kelahiran itu dinamakan wiladah. Sebab apa kena mandi? Jawab dia, kerana anak tu asal daripada mani. Mani kalau keluar beku ke, cayak ke, wajib mandi. Anak tu mani yang bersifat dengan bentuk bayi, maka wajib mandi. Namanya wiladah. Baik, hak ni pedui. Nifas ni lepas daripada beranak. Pas keluar anak tu keluar darah. Darah apa? Nifas. Bermula makna nifas iaitu darah. Yang keluar ia darah, nifas itu. Kemudian daripada beranak. Nah, masa ni lah orang tua-tua dia jaga pantang 40 hari. Tak boleh minum air, tak boleh makan benda sejuk, kena tungku, kena mandi. Kalau kelahiran itu di jalan yang biasa, bukan dengan jalan operate, dia jaga. Pasal apa? Orang tua-tua dulu ni, maaf kena sebut, kita habis dah zaman kita, zaman anak-anak kita. Orang tua-tua dulu kata apa? Pantang, jaga elok-elok, jangan sampai laki hang cari bini lain, perempuan lain. Jaga peranakan itu. Jaga minum ni, panas ni, tungku ni. Kena sebut. Kalau tak sebut kat anak kita, dia tak erti, laki dia cari hak lain. Wajib menjaga nasab. Di antara wajib menjaga nasab, di antaranya kena bagi pengalaman kita. Kesihatan dia, perhubungan dia, cara dia melayan kepada perkhidmatan. Ni isteri suami balik duduk sampai 4-5 jam dah, ayah cawan tak mencuri, duk kerja main Z, lama-lama dia cari hak lain. Kena pesan. Apabila menikah panggil suami isteri, ni mak nak pesan, mak mentua saya buat lagu tu, kami dulu susah, cerita lagu ni, motivasi. Supaya apa? Kalau kita main kesusahan, fikir, hak mak mentua aku cerita dia susah pada aku, kuat. Kita jadi pengajaran motivasi itu. Begitu juga pesan. Ni, kalau anak perempuan, hang ni laki orang dah, jaga elok. Laki pula, hang ni suami orang dah, jaga elok-elok, jangan pongoh, jangan duk katok, jangan duk tibai, jangan duk tendang. Jaga. Begitu juga perempuan, jaga suami bagi elok. Makan, minum, pakai, urus bagi elok. Layan bagi baik. Kalau berkelahi, jangan sampai melarat. Begitu pesan. Dan termasuk kawan ni, perhubungan sesama mereka. Lah ni seminggu pun dia naik kereta api jalan rata dah. Dulu 40 hari keluar rumah tak boleh. Pantangnya. Pantang. Baik. Bermula makna nifas iaitu darah. Yang keluar ia darah, nifas itu. Kemudian daripada beranak. Sekurang-kurangnya nifas, satu lafzah, iaitu satu lafzah masa yang amat sedikit, yakni sekejip mata, sesaat, sedetik, keluar tu nifas. Lepas beranak keluar sikit, sesaat, sekejip mata, itu namanya darah nifas. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari dengan malamnya nifas tu. Paling banyak 60 hari 60 malam. Dan yang ghalib perempuan itu, nifas ia perempuan tu 30 hari ataupun 40 hari dengan malamnya. 30 hari, 35 hari, 36 hari, 40 hari itu biasa.
sebanyak-banyak 60 hari. Tak sembahyang, cuti, nifas. Nah, baik. Contoh lepas beranak. Hari ni tak mai, esok mai. Cek, keluar. Kemudian esok pula sikit, lusa pula sikit, nipah semua. Sampailah kelakuan keadaan tu 30 hari, 35 hari, 40 hari, itu kebiasaan ghalib. Dan sebanyak-banyak keadaan tu 60 hari. 60 hari. Tak apa, kita tengok lagi. Bermula darah keluar ia, baik, 60 hari. Dia macam ni. Kalau lepas beranak keluar sehari, 2 hari, 3 hari, nifas, berhenti, kena mandi, kena mayang. Ataupun main 15 hari ataupun 10 hari, berhenti. Berhenti tu kena mandi, kena mayang. Ataupun 15, lepas tu berhenti, kena mandi, kena mayang. Lepas tu nak tahu mana masa di antara nifas dengan masa haid, nak cam mana? Dia kaedah dia macam ni. Kalau berhenti 15 hari kering, mula-mula main 5 hari nifas, lepas tu berhenti 15 hari, mai pula darah tu haid. Kerana dia kering 15 hari tu selama-lama masa suci. Anak kita beranak 10 hari keluar darah, lepas tu kering. Kering ni dia mandi semayang, kemudian 60 hari tak habis lagi, 2 bulan tak habis lagi, baru 10 hari mai berhenti, jadi hari 11. Berhenti tu 15 hari, jadi 25 ni dia tak cukup 60 hari. Berhenti 15 hari, tak cukup masa 2 bulan lagi. Tapi 15 hari kering, mai pula haid, walaupun tak habis lagi tempoh 60 hari, mai pula haid. Pasal dia berhenti 15 hari, mai pula haid, bukan nifas. Yang keliru pula. Tapi kalau macam ni 10 hari, berhenti 5 hari, mandi semayang, mai pula lepas 5 hari tu mai pula, nah, ni nifas. Mai 5 hari, kering pula 5 hari, mai pula nifas. Kira selama 60 hari. Kalau duk berhenti mai 60 hari tu nifas. Sama je, tak boleh semayang, tak boleh semayang. Mandi wajib, apabila kering wajib. Cuma nama tu haid ke nifas? Jarak tu kalau 15 hari berhenti, mula-mula nifas mai, lepas tu kering tu 15 hari, stop 15 hari, mai pula haid. Dia lagu tu. Kurang pada 15 hari, dalam 60 tu nifas. Baik, itu kaedah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Baik. Itu kena bagi reti. Tu ada cerita berlaku penceraian. Isteri baru lepas bantang 15 hari, dia nak tidur dah. Isteri dia kata, uzur, pegang dai. Uzur apa, tak panas, tak demam apa pun. Bodoh. Tu orang dulu, dia kata ni 40 hari hang jangan duk tidur amin ni, hang tidur jauh. Takut tak erti. Dia kata tak ada uzur, tak ada demam apa pun. Hang ni lorat. Tak erti. Tu kita kena ada cara. Kena belajar bab nikah sebelum nikah bidui. Kena belajar bab nikah sebelum nikah. Yang ni kita kena ambil nasihat, tukar fikiran dengan orang-orang
tua-tua yang berpengalaman. Kita tak ada pengalaman. Begitu. Baik. Bermula darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang-kurang haid atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya. Jadi kita mengertilah. Saya mohon maaf kerana saya pun tak berapa nak larat lagi balik daripada petani tu. Saya lagi ni janji dah orang nak mai tolong urut, nak kena bekam. Lama dah sebab tak bekam ni. Sepatutnya saya bekam sebelum puasa bulan Syaban. Tapi tahun ni saya lajak sampai nak masuk raya haji dah. Jadi hari ni saya panggil orang main bekam. Tolong doa sihat rohani jasmani. InsyaAllah kita berhenti di sini. Bermula darah yang keluar ia darah kurang daripada masa sekurang-kurang haid ataupun lebih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.